Hot FM. Alright, bro, cuba. Yeay! Guys! Jumpa lagi guys. I see you. Banyak main aku hari ni. Okey, bersempena dengan Toyota Gazoo Racing Malaysia. Ya, Toyota. Yang weekend ni akan berlangsung ke? Baik. I'm a Ganu. good rider. I'm a good rider guder, guys. Wow, You have you're to know good guys. Kau motor ke kereta ni? Motor, ni kereta. Habis apa panggil kau? Racer. Driver. Racer lah. Okey, so game hari ni aku akan bagi korang soalan-soalan. Korang kena jawab dekat kertas, jangan bagi kawan tiru, okey? Confirm Kena kumpul point. Dekat sangat ni macam mana? Rahsia korang lah. Jangan tengok lah. Okey, aku akan bagi perkataan-perkataan yang korang kena translatekan menjadi slang Terengganu. Bege. Baik. bom. Advantage adalah terhadap Fizi. Oh, kita kawan Zizang lama. Perkataan pertama adalah lumba. Kau tak payah tiru aku. Aku tak tengok kau pun. Mu ni. Okey, lumba perkataan pertama. Tiru Perkataan kedua, laju. Bahasa Terengganu ya, ingat ya. Bahasa Terengganu Okey. Perkataan seterusnya, kereta dah bikin ataupun kereta kita dah upgrade. Kereta dah bikin. Kita dah bikin. Kau tiru Aku ada jawapan. Oh. Kau tiru. Perkataan seterusnya, lita. Okey, perkataan yang terakhir adalah power. 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 3 days later. Dah. Dah. Okey. Baiklah. Lumbang, Dol. Okey, so kita check jawapan sekarang ni. Soalan pertama, dalam bahasa Terengganu, lumba apa dia, Syuk? Racing. Dia bahasa Inggeris. Dia bukan suruh translate bahasa Inggeris. Dia ada NG kan. Racing. Racing. NG dia kat situ lah. Okey, Syuib. Tengok orang yang berkawan Apa? lama dengan Zizan. Apa? Lumbang. Aku dah agak lah kau akan tulis tu. Fizi? Lumbang ah. Blombo. Blomba. Betul. Fizi betul. Yeah! Okey, soalan kedua, laju. Syuk. Derah ataupun mencut. Mecuk ah. Apa benda? Derah. Kau pakai sebut sekarang je. Dah aku tulis derah ataupun mencut. Oh, betul dia tulis. Betul. Syuib. Habis jawapan dia apa? Syuib. Lumba apa tadi kan? Lumba. Laju Laju. Fasting. Tu puasa. Puasa. Fast? Kalau terlalu laju fasting. Tak, itu puasa, itu puasa. Aku lantak. Kalau terlalu laju, faster. Kau salah. Sabar. Fizi? Derah. Derah. Ha. Okey, dua-dua betul. Derah. Okey, perkataan seterusnya. Kereta dah bikin. Syuk. Ini aku betul, confirm. aku- Ini aku betul, confirm. Aku pun betul aku rasa. Okey. Natang kita mu. Bodoh. Betul kan? Orang macam natang kita mu laju. Derah. Derah. Okey, Syuk. Backhand. Backhand. Garang ah. Tengok isi jawapan kau tu. Backhand. Salah. Backhand garang. Garang ah. Kalau dah buat kereta mesti garang kereta kau ni. Salah. Tak salah macam backhand keretamu. Baik natang kita mu. Okey, Fizi. Kereta makeup. Kereta makeup. Kereta buat ada. Ya ke? Salah. Habis apa yang betul? Kereta ejah. Oh, kata ejah. Kereta ejah. Salah. Salah. Makeup. Okey, lita. Syuk. Tempat lumbuk. Aku ni buat teruk. Salah, Syuk. Lintang. Itu angin lintang. lintang. Salah lagi. Kata kawan dengan Zizan. Dah. Syuk. Backhand Fizi. semua Ganu dia salah. panggil terik. Ganu yang Panah panggil. terik. Panah terik. Terik, Terik. panah. Track, Oh. kereta Nak track. masuk mana? Terik bawah. Terik bawah. Soalan yang terakhir yang kena translate ke Terengganu adalah power. Syuk. Kuasangmu. Kau ni tak berakal yang tak tepat. Betul lah. Kuasangmu. Itu macam marah, kuasangmu. Seorang Terengganu boleh kecam Syuk di bawah lah. Aduh. Syuk. Kau apa? Energy. Energy lah, Kau power. memang translate semua jadi bahasa English ke?
Tak, bahasa Inggeris banyak pakai NG belakang. Energy. Energy. Aku rasa energy Power. power. Fizi, Fizi. Backhand lintang Kemah hok. kemah pasting Salah. lumbang Sebenarnya apa? Kemah hok. Sebenarnya apa? Padu hok. Padu wak biasa orang guna. Itu. Hebat. Panas ngak. Ganah ngak. Power ngak. Salah. Tak ada siapa betul Aku situ. langsung satu pun tak betul ni. Okey, tak Ini apa. Ada semua peluang lagi. bohong. Ada peluang lagi. Selamat aku betul satu. Okey, so. Yang seterusnya jawab dengan biasa je lah. Tak payah selain Terengganu dah. Okey. Ini muka belagak ni. Kereta apa yang akan Nombor 6. diracekan di Toyota Gazoo Racing Malaysia? Oh, Okay. ini tak payah bahasa Terengganu lah. Tak payahlah. Okey lah. Settle lah. Ya, kereta Toyota. Tapi kereta apa, Syuk? Jenis Kereta apa? Jenis kereta. Dah, settle. Kereta apa? Sorry. Kereta model sports apa jenama Toyota yang akan dibawakan masuk Malaysia tak lama lagi? Oh, Apa kan? kau lajunya tulis ke Lah, apa ni? Aku memang tahu lah. Lah, kalau Aku bagus. rasa jenama kereta satu je, satu patah yang kau tulis. Syuk ni, laju. Sport ni. Sport, kita sport. Okey, soalan terakhir. Namakan 3 orang artis yang involved dalam Toyota Gazoo Racing Malaysia season terbaru ni. Yang terbaru eh? Yang terbaru. Yang lepas. Bukan yang terbaru ni. Kau tulis apa benda? Okey dah. Dah? Jap. Dah, settle lah. Sabarlah. Ish. Lembab betul lah dia ni. Lembang mau. Lebong. Dia ingat orang nak tiru dia sangat kot. Dah? Dah. Okey. Baiklah. Lumbang Dol. Kereta Oh, apa bahaya ni. yang akan diracekan di Toyota Gazoo Racing? Jenama kereta Toyota. Kereta apa? AE46. Betul. Kau ingat ni cerita tu ke yang drift Ya tu ke? Allah, betul ke tak? AE46. Salah. Vios. Vios Aku jawapan TRD. aku Vios. Syuib dengan Fizi betul. Vios. Dia Vios sama. TRD. Satu sama. Namakan sports car yang akan dibawa masuk ke Malaysia oleh Toyota tak lama lagi. Okey. Kita apa? Sports apa? Kereta luar dan memang power. Yang kau kata kau tunggu-tunggu Laju tu. kau tadi. Toyota Decepticon. Tak apa-apa. Apa yang aku nak buat dengan kau ni, Syuk? Kalau tak Decepticon patut laju kau tulis. Saya tulis, dia nak tulis Decepticon. Okey, Nak Syuib. dapatkan Terengganu tu. Pasal tadi yang kereta sekarang ni dah pakai Vios. Kereta Jadi kau sports cakap yang kata dia sport, masuk. dia kios. Kereta kios. Boleh menjual lo kereta tu. Salah. Bahaya. Itulah buka kios. Seorang Salah. satu ni, aduh. Okey, Fizi. Aku main beduk ni. Selika TRD. Salah. Tiga-tiga salah. Sebenarnya apa? Kereta yang akan dibawa masuk adalah kereta Supra. Wow, Toyota Supra. Weh, masuk lagi Supra. Weh, nak kena beli. Jiran aku tau. Dulu. Itu Supramanium. Supra. Okey, namakan 3 artis yang terlibat dalam Toyota Gazoo Racing season 3. Alright. Okey, siapa nak go first, Syuk? Okey. Jana ni, Betul? Fatah Amin, Aida Jebat. Salah, itu yang season last Aku Jananik, Safiq Rahim. Itu pemain Itu main bola. bola. Okey, lagi? Tak ada ke dia? Lagi? Safi Ilyas dia tulis. Dengan Syamil Sazli. Siapa? Tak ada. Kelantan. Safi YouTuber. Tak ada. Aduh. Fizi? Aku tulis tu Hakim, Okey. Nabila Ghazali, Aiman Tino, Nabila Razali. Syafiq Kyle. Okey, semua salah. Ada yang tak ada. Nabila Razali ada. Syafiq Kyle ada. Janani ada. Aku nak tulis Safiq Kyle lah. Tadi tu tulis Safiq Rahim. Aduh. Dah, aku dah cakap dah tadi bukan dia. Ha. Kenapa? Baik saya cakap yang tu tu. Yang berlaku tu. Asyik. Asal Mana Mi? Okey. Oh, macam mana, Mi? Go lah, Mi. Oh, Mi, jangan macam ni, Mi. Apa Habis ni? jom. Habis jom. Weh, macam mana ni? Aku dengan Suhaib sama ni. Sabar. Ini adalah bunyi Toyota Supra tu. Korang kena ingat dan Dengar, korang dengar. kena imitate pakai mulut je lagi. Okey. Boleh? Baik, Gol. Okey. Baik ada Supra. Okey. Betul. Okey. Okey. Kita dah dengar Syed punya version. Fizi punya version tadi. Okey, Syuk.
Dia bunyi nose dia cakap. Oi. Tak. Uish. Minyak habis. Dia buat gini. Dia tiup gini. Fuh. Bunyi bau tu ke tepi ke aku. Wish. Okey, so orang di belakang siapa yang lagi sama? Shoaib yang lagi aku yang sama. paling sama. Baiklah, Shoaib yang satu. Okey. So, markah terkumpul Fizi adalah 4. Ya! Selamat daripada didenda. Alhamdulillah. Shoaib adalah 2. Ha. Syuk adalah 1. Jangan macam ni guys. Jangan macam ni. Kau kalah. Main-main, Kau kalah. Jangan. Kalah. Aku boleh buat sekali lagi bunyi dulu. Sekali lagi. Busuk Salah. mulut kau ni. Okey. Alright, so korang akan didenda untuk pakai racing suit yang diorang pakai dekat Toyota Gazoo Racing tu Aha. dan lari satu pusingan lobi diterik-terik panas. Asal kau cakap korang kalah sorry, kan sorry. seorang? Syuk. Kau kalah. Sorry, Kau Syuk. yang kalah. Tapi Syuk, baju yang ada saiz S je. Tolonglah. Aku tak muat ni. Apa tak muat? Dia ni Sa- jangan baju- mengelak Kau jangan mengelak Baju Kau baju suka lumba mengelak, tu besar. Baju lumba tu besar. Boleh muat. Alah, kau Okey. saing-saing Nabila Razali je badan. Muat sama. Boleh. Serius ke? Nabila Serius. Razali badan macam aku ke? Ha. Okey, kepada anda kat rumah jangan lupa 6 dan 7 September ni akan ada Toyota Gazoo Racing di Kuala Terengganu. Kat mana Fizi? Ya, Stadium Sultan Mizan dan Abidin, Ya. Kuala Terengganu kita. Jangan Ada. lupa deh. Kita pun ada kat sana. Nanti jumpa kat sana. Main beramai-ramai. Sekarang ni jom kita turun bawah untuk Jom. didenda. Yes guys. Jangan Yes, guys. denda guys. Yes guys. Denda. Kau kalah guys. Aku nak tengok kau berpeluh-peluh kat dalam suit tu. Yes, so kat sini korang silalah pakai racing suit yang tebal tak tahu berapa sentimeter tu. Pakai. And kalau kau tak muat Syuk, pandai-pandai lah korang kau team antara korang 3 orang. Aku tak nak tahu tapi seorang memang kena lari pusing terterik panas ni sampai korang berpeluh. Tapi jangan lupa korang kat rumah, Toyota Gazoo Racing ni adalah satu platform motorsport racing kat Malaysia. So why not korang pergi tengok dekat Kuala Terengganu nanti. Okay, 6 dan 7 September korang dapat tengok racing dengan kereta yang lebih bagus dan juga artis-artis kesayangan korang. Macam kita ada Jana Nick, kita ada Syafiqah dan ramai lagi yang akan racing kat sana. Tapi sekarang ni diorang nak racing pakai kaki. Go. Guys, aku ada masalah. Apa? Okey, memang aku kalah. Tapi kalau baju saiz macam ni, tak muat. Aku dah try dah. Pakai je lah Tak muat, tak muat Ji. Kau pakai je lah, kau dah kalah. Siapa suruh kalah? Aku tak muat. Tolonglah Try. Macam ni ah. Try. Dah, aku dah try. Try. Sumpah, aku dah try. Try. Aku dah try. Nak masuk tangan pun tak muat ni. Dah, sekarang macam ni Engkau pakai, tapi sebab denda dia lari, aku lari dengan kau. Aku yang buat bunyi kereta semua. Engkau pakai je. Itulah kau Syuk tak muat kan? Tak ada. Kau pakai, kau lari juga. Aku tak kira. Tak ada siapa nak korban untuk engkau. Sekarang ni kau lari, kau pakai. Panas ni. Aku dah mula berpeluh. Ketiak aku dah mula basah ni. Pakai. Pakailah Saranjak dah bising tu. Boleh lah tolongkan kawan lah. Susah lah dia ni. Tolonglah. Lagi sesuai dengan saiz kau. Okey. Kan Suid dah pakai racing suit ni. Yes. Jom kita berlari satu keliling. Satu Keliling mana? Keliling mana? Ya. Oh, pusing ni je. Abang, ya. Alright, jom. Abang kat mana? Kita GPS pun Abang buat sekali lah. Alright. 2, 1, go! Sibuk lah sekejap ni. Orang berlari. Aku dah Sama-sama lagi. sama lagi semua jalan. Memang biasa orang racing training macam ni ke? Lari. Mana Saranjak? Mana Saranjak? Yes guys, keadaan sangat panas sekarang ni. Kita sudah mula berpeluh. Tapi korang boleh lihat sendirilah cara mereka berlari dengan suit ketat tu. Teruk rupa dia. Sekejap pit stop. Lumba buat nampak kacak lah sebenarnya aku. Kacak ni. Ini kalau aku hantar gambar, orang percaya ni. Aku memang sayang-sayang Syafiqah. Engkau pula kan nak bawa keluar kereta. Ah, Racing. tak adalah. Kena
Oi, jangan lupa, ini baru permulaan. Korang nak tengok betul-betul punya Toyota Gazoo Racing 6 dan 7 September ini. Di Kuala Terengganu kita ada Toyota Gazoo Racing Festival kat sana. Ya. Ya, jangan lupa datang beramai-ramai, okey? Jom, sambung. Ha? Sambung. Cik, ini balik pucung ni. Hot FM